Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi saya akan menerangkan tentang apa itu demam campak, khususnya dalam kalangan kanak-kanak. Jadi demam campak ini ialah sejenis penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus campak dan sering berlaku dalam kalangan kanak-kanak, terutamanya kepada mereka yang masih kecil dan masih lagi belum mempunyai perlindungan imun yang mencukupi. Penyakit ini juga mudah merebak dalam persekitaran yang melibatkan kanak-kanak seperti di rumah, taska dan juga sekolah kerana interaksi yang rapat antara mereka. Demam campak ini juga telah lama dikenal pasti sebagai salah satu penyakit kanak-kanak yang memberikan perhatian yang sangat serius dalam bidang kesihatan awam kerana tahap kebolehjangkitannya yang sangat-sangat tinggi. Oleh itu, demam campak ini bukan sekadar penyakit biasa dalam kalangan kanak-kanak, akan tetapi ia juga merupakan isu kesihatan yang penting untuk difahami oleh ibu bapa dan juga masyarakat. Jadi saya akan teruskan dengan punca terjadinya demam campak. Demam campak berpunca daripada jangkitan virus measles yang mudah merebak melalui udara. Virus ini tersebar apabila individu dijangkiti batuk atau selsema. Selain itu, kanak-kanak yang tidak menerima imunisasi mempunyai risiko lebih tinggi untuk dijangkiti. Faktor persekitaran yang sesak dan sistem imun yang lemah juga menyumbang kepada penularan demam campak. Kesan demam campak terhadap kanak-kanak. Yang pertama ialah demam campak yang menyebabkan kanak-kanak mengalami demam tinggi dan juga badan menjadi lemak. Yang kedua akan muncul ruam di muka dan juga akan merebak keseluruhan badan. Yang ketiga, kanak-kanak akan mengalami batuk, selsema dan juga mata merah yang berair. Yang keempat, selera makan kanak-kanak juga akan berkurang dan boleh menyebabkan dehidrasi. Yang kelima, demam campak juga boleh menyebabkan jangkitan telinga dan juga paru-paru. Dan yang keenam, dalam kes yang serius ini, ia juga boleh membawa kesawan dan juga radang. Sejahtera, nama saya Kartini Murli, nombor matrik saya 3243000191. Hari ini, saya akan menerangkan tentang langkah pencegahan dan rawatan demam campak, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Pertama, langkah pencegahan paling berkesan untuk demam campak ialah imunisasi atau suntikan vaksin MMR, iaitu campak, bergub dan rubella. Vaksin ini sangat penting dan perlu diberi mengikut jadual yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain itu, ibu bapa perlu memastikan kebersihan diri dan persekitaran sentiasa dijaga seperti kerap membasuh tangan dan mengelakkan kanak-kanak daripada bergaul dengan individu yang dijangkiti. Kanak-kanak juga perlu makan makanan berkhasiat supaya sistem imun mereka kuat. Seterusnya, rawatan demam campak. Demam campak tidak mempunyai ubat khas tetapi rawatan bertujuan untuk mengurangkan simptom. Antaranya ialah memberi ubat untuk menurunkan demam, memastikan kanak-kanak cukup rehat dan minum air yang banyak bagi mengelakkan dehidrasi. Jika simptom menjadi teruk seperti demam tinggi, berpanjangan, sesak nafas atau ruam semakin serius, ibu bapa perlu segera membawa kanak-kanak ke klinik atau hospital untuk rawatan lanjut. Kesimpulannya, pencegahan awal dan rawatan yang betul sangat penting bagi melindungi kesihatan kanak-kanak daripada demam campak. Sekian, terima kasih.